Jari tajwid ni bila kita tengok, lepas tu kita pusing, boleh tahu hukum tu. Praktikal, memang praktikal, sangat-sangat praktikal. Kalau kita guna buku, kita kena selak-selak buku, kena belik-belik buku. So, bila dah ada jari tajwid ni, kita hanya refer satu tempat saja. Amat memudahkan, cepat ingat bagi golongan yang berusia. Kadang-kadang hafal ni pun, kita akan lupa. Kalau kad senang, beroda siap. Kalau tak faham ni, okey, pusing je lah roda. Pusing dia. Segala persoalan terjawab dekat situ. Dia terang. Kat jari tajwid ni dia lebih ringkas, lagi ringan lah. Dia bukan saja ada untuk orang dewasa, untuk kanak-kanak pun ada. Jadi kanak-kanak kalau tengok memang suka lah, sebab dia cantik warna-warni kan, kartun. Dia sangat membantu dan boleh di-apply untuk semua peringkat umur. Kanak-kanak, dewasa, orang tua, boleh. Selagi kita ada jari ni, selagi tu semua orang boleh menggunakan teknik tu. Tu macam tengok jari tajwid ni lagi okey lah. Dia ringkas tapi padat. Tengok semakin ringkas, boleh kecap lah. Santai boleh cerita lah. Jadi ramai dah orang yang dapatkan kad ni. Jadi anda bila lagi nak dapatkan? Kena tahu baca Quran salah tajwid berdosa tau. Jadi kalau nak belajar, gunakan kad jari tajwid. Dapatkan sekarang, boleh check out sekarang.